ke kereta malam ni. Ini first kereta pasang front kamera ada button on off. Bukan 360 lah, kita gunakan button dia. Kalau kita tekan on kamera depan, nampak dia punya lead tu. Tekan lagi off. Okay, kalau kita tekan masuk gear reverse pun dia still reverse. Tapi bila ni dia ada front camera. So nak tutup, tekan ni. Nampak dia tutup. Buka. So kat sini ada dua control, satu sensor depan, satu kamera depan. Tutup. Ni buka kamera depan saja pun okey. So pilih lah kat sini. So dia ada lampu lah. Dia pakai yang boleh adjust angle ni, dia nampak bawah. Okay, kita try tengok settle tak masalah uncle untuk parking. Sensor bunyi tapi dia pakai meter, dia tak tahu kiri atau kanan ke apa. Kita just tekan. Dia ada tu. So kita ke depan sikit. Dia boleh tahu lah, dia boleh bajet lah. Okay lah. Okay.